Anak gajah yang dilanggar baru ni, ada orang khabar gajah ni macam manusia perasaannya. Adakah ada hadis tentang ini? Betul ke gajah ni binatang ada perasaan macam manusia? Jawabnya betul. Manusia ada tak gembira? Ada. Binatang ada tak gembira? Dia galakkan tengok anak kucing kalau galakkan kau ni. Kalau dia lapar tak main. Kalau kenyang dah jawab dia. Mu kejar aku kejar mu dak. Glolek satu glolek sini. Mu cekor aku cekor. Galakkan sukaan. Berduka cita ada juga binatang perasaan duka cita. Tetapi akhlak sifat perasaan yang paling sempurna manusia. Sekadar tu saja. Tak usah perlu kita berlebih-lebih. Siapa tabuk mak gajah tunggu anak gajah di syurga nanti. Mu ingat syurga ni wakah ke apa? Anak sebut-sebut benda gitu belajar dulu. Di dalam akhirat nanti semua binatang dijadikan tanah. Binatang yang di dalam syurga bukan binatang daripada bumi. Binatang yang Allah buat daripada bahan-bahan syurga. Ada rama, ada burung, ada kuda dan sebagainya. Ada, tapi bukan hak dalam dunia. Seorang laki-laki kata, ya Rasulullah, saya minat kuda. Naik kuda lah, bukan pergi kuda. Dia minat naik kuda. Ada tak dalam syurga kuda? Tanya Nabi. Nabi kata, naam, ada. Bukan kuda hak dalam dunia. Kuda yang dibuat oleh Allah sebagai binatang di dalam syurga. Yang sangat cantik, yang ada bandingannya dalam dunia, tapi lebih cantik.